Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Min bawa hampa ke satu lagi makam bersejarah yang terletak di dalam kawasan Lubuk Kawah, berhampiran dengan Sekolah Rendah Kebangsaan Padang Pekan di Jitra Negeri Kedah. Berdasarkan komen daripada tuan-tuan dan puan-puan semua yang berada di media sosial ini, maka Min melakukan penyelusuran mengenai makam yang dikatakan bernisan Aceh berparas pinggang yang berada di sekitar daerah berdekatan Sekolah Rendah Kebangsaan Padang Pekan, Lubuk Kawah, Jitra, Negeri Kedah. Bersumberkan daripada kajian Pangeran Atan Al-Furqan, juga penunjuk arah daripada Abang Tuh Nasi Kandar yang kedainya juga tak jauh dan berada di sekitar kawasan ini, Abang Tuh membawa kami menyelusuri perjalanan kepada makam purba pada kali ini. Abang Tuh juga merupakan salah seorang individu yang bertanggungjawab merawat dan memelihara kawasan makam ini. Kawasan makam ini dikatakan wujud pada abad ataupun daripada zaman pemerintahan Sultan Rijaluddin Muhammad Shah, iaitu marhum Naga ataupun Sultan Negeri Kedah yang pusat pemerintahannya iaitu Kota Naga. Kam kat sini. Hari ni abang nak kena balik dah. Jadi balik tahu kan? Tahu kan? Baik. Yang depan ni, yang belakang. Dua makam, bukan satu. Ada dua makam. Jadi katanya sebelah satu makam ni telah pun dibawa pindah ke makam di Raja Langgar. Wallahualam. Oh, yang makam yang kedua tu. Belakang yang belakang. Depan ni besar. Belakang tu Aceh punya makam. Batu nisan. Depan ni wallahualam. Satu, dua. Dari dua makam. Wallahualam cerita sebenar. Tapi masyhurnya cerita tentang puteri Bomo Gajah atau Tok Bomo Gajah orang panggil. Tapi dikatakan dia ada di kalangan puteri raja, bukan orang biasa. Sayanglah tengok keadaan makam ni. Patutnya kita tuan sejarah atau apa-apa ke, kena mai lah buat clearing. Clearing insya-Allah. Makam dari sini yang dipindahkan ke makam di Raja Langgar merupakan milik puteri kepada Sultan Rijaluddin Muhammad Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita boleh lihat, dia merupakan dua makam sebenarnya. Ini tuan-tuan boleh lihat ni lain nisan, dan di sana tu lain nisan. Jadi menurut penceritaan daripada orang-orang sekitar, makam ini diberi gelaran sebagai makam anak dara Gajah Putih. Tak pastilah antara dua tu lah, macam-macam gelaran. Dan kesempatan ni juga saya mengucapkan terima kasih kepada Abang Tuh Nasi Kandar yang kedai dia tak jauh daripada sini. Dia yang menjadi penunjuk panduan lah pada kita pada video ataupun konten kali ini. Alhamdulillah, Abang Tuh yang menunjukkan kita makam di sini, walaupun dalam kesibukan dia tetap ambil peluang untuk bawa kita sampai ke makam ni. Memang masuk agak ke dalam. Makam yang ditemui di sini dan kemudian dipindahkan ke makam di Raja Langgar merupakan makam milik puteri Sultan Rijaluddin Muhammad Shah, iaitu Nur Bongsu ataupun namanya Rahimah binti Sultan Rijaluddin. Penafsiran berdasarkan rekod arkeologi dan sumber sejarah daripada Pangeran Atan Al-Furqan dicatat di dalam At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah sebagai Tengku Rahimah hidup sekitar 1920-an sehingga separuh kedua abad ke-17. Anak-anak bongsu marhum Naga, adik dan bongsu marhum Sena, isteri Bendahara Rentang, bonda Temenggung Giam 1, bonda saudara marhum Kayang, nenda saudara marhum Bukit Pinang 1, moyang da saudara marhum Bukit Pinang 2, hidup dari zaman Kota Naga hingga Kota Bukit Pinang. Nisan ini dipindahkan daripada Kota Naga di samping makam Sultan Rijaluddin ke Kota Langgar akibat projek kuari. Nisan buatan Aceh tipologi penghujung abad ke-17 hingga abad ke-18. Menurut Pangeran Atan Al-Furqan, nisan bersaiz besar ini berkemungkinan nisan Aceh daripada abad ke-15 ataupun 16.
Sultan Rijaluddin Muhammad Shah ditabalkan di Kota Istana Putih pada tanggal 6 April 1626, iaitu pada hari Isnin. Pada hari Ahad 2 Ogos 1626, Sultan Rijaluddin berpindah ke Kota Naga. Kota Naga dibangunkan oleh Sultan Muzaffar Shah. Bagaimanapun, pemilik makam yang masih berada di sini masih belum dapat dikenal pasti kesahihannya. Apapun, sama-samalah kita memelihara peninggalan sejarah ini. Al-Fatihah.